Ini cinta pertama Anna tau. Dan Anna tak sangka diorang ada keluarkan menu terbaru. Bulat-bulat tau. Ya Allah, comel. Nak tahu apa dia? Jom follow Anna. Kalau pergi mana-mana mall, jumpa potato corner ni mesti Anna kunyah. Kali ni Anna nak kunyah menu terbaru diorang, spinach cheese ball. Pokoklah Anna boleh kuat macam Popeye. Kat sini korang boleh minta flavor. Flavor dia memang tak kedekut weh. Memang banyak. Okey, yang Anna kunyah ni set jumbo. Flavor dia Anna minta chili BBQ. Kalau korang yang suka pedas-pedas rasa spice-spice, korang boleh minta yang inilah. Yang ini pula BBQ sahaja. Yang ini budak-budak pun boleh kunyah. Kalau nak lagi marem, korang pilih set macam ni. Set ni ada mix dengan kentang dia sekali. Kentang dia ni, serius Anna cakap memang favourite. Mula-mula kenal potato shake ni. Sebab apa? Diorang menggunakan fries Belgium. Dia rangup dan manis. Lepas tu, Anna add on pula dengan dipping ni. Rasa dia macam tartar sauce tau. Dia macam ada rasa masam-masam sikit, masin, and then bau-bau pickles macam tu. Yang sedap. So bila kunyah sekali dengan spinach cheese ball ni, yang flavor dia sour cream, memang sedap weh. Dia punya tepungan dia memang sedap. Ya of course lah tebal tepungan dia sebab dia nak pegang spinach cheese tu. Lagi satu dia punya flavor tu memang tak kedekut weh. Banyak inti dia. Kalau buat makan tengah hari pun kenyang. Spinach kan bagus untuk kesihatan. Dekat sini pun diorang ada signature drink tau. Yang ini lime soda. Okay, kalau korang penggemar potato shake, jangan lupa kunyah dia orang punya menu terbaru. Memang sedap, memang kenyang. Memang marem weh.